Caprice bocor rahsia paling gelap CEO Batu. So baru-baru ni kita semua tahu lah pasal kes CEO Batu yang Caprice ada share. Dan Caprice ni sebagai munafik hunter, orang datang kat dia untuk bagi hebahkan pasal isu ni lah. Tapi aku bukan nak cerita pasal CEO Batu je, aku nak cerita juga pasal Jamiah Islam punya kes baru-baru ni, yang mana dia literally gaduh dengan satu industri terus. Memanglah kita tak tahu kan diorang punya perangai, diorang punya perwatakan, diorang punya whatever about them sebelum diorang punya kes ni. So there's no way untuk kita tahu yang orang ni adalah orang yang macam ni sampai dah kena viral. Apa yang aku nak ceritakan ni sebenarnya adalah kita as viewers sepatutnya kita dah boleh decide apa yang kita nak buat. Sebab apa yang jadi selalunya adalah lepas saja benda-benda yang viral terjadi ni, orang-orang yang salah ni generally akan naik followers. Kita boleh tengok dekat kes-kes lama macam ada seorang brother yang record dan sebarkan video-video lucah tu. Aku ada ingat satu scene yang dia pergi macam pasang malam kot. Lepas tu semua orang tegur dia, minta takat gambar. Dan aku rasa benda tu sangat bodoh gila lah. Sebab kalau kau tengok benda-benda macam CEO Batu ni, dia tak nampak macam first time yang dia buat. Sebab ayat dia sama dan gambar dia sama, ayat sambungan dia sama. Nak tengok sama. So aku risau pasal kita punya next generation ni. Sebab in between these two person yang kita sembang tadi ni, diorang punya followers memang ramai gila. Kebanyakannya rata-rata datang daripada generasi yang lagi muda lah. Yang lagi bodoh kat sini adalah kita sebagai audience. Sebab kita ni lepas dah nampak benda-benda ni jadi, kita lagi letak spotlight kat orang. Kita bagi naik angkat lagi tinggi. Setiap kali orang post, orang punya minta maaf, orang punya ni, semua kita akan tengok. Setiap saat kita tengok macam nak tengok waktu solat masa bulan puasa. Apa yang kita patut buat instead adalah acknowledge dan kita stop follow ataupun interact dengan akaun-akaun macam tu. Kalau kita buat orang bodoh famous, implikasinya adalah orang bodoh ni dia akan membiarkan lagi orang bodoh yang banyak. So apa yang kita boleh belajar kat sini, apa yang aku cuba nak sampaikan kat korang kat sini adalah kita kena jaga apa yang kita consume dalam otak kita. Jangan follow orang-orang yang macam ni. Jangan consume benda-benda macam ni. Baik korang follow benda-benda yang lagi ilmiah ataupun benda-benda yang influencer content creator yang lagi mengharumkan negara. Contohnya macam Sofyan M. Shafwan yang dah bawa kepada international level pun. Dan juga maybe one of my friends, storyteller juga, Amir Rozali, a very creative person yang bagi good vibes dan good examples. So orang-orang macam ni aku rasa kita sepatutnya follow dan make sure kalau dah yang jadi parents, anak-anak follow orang-orang yang macam ni.